Ini satu realiti. Bagi saya, itulah bab Rohingya ni kita kena amati betul-betul. Kebencian kita pada benda-benda yang salah tetap akan salah. Kan masalah apa? Masalah menyaga tanpa keperluan bina bangunan tanpa sekian. Tapi benda tu atas dasar undang-undang lah. Bukan berdasar kepada satu orang buat sebab kita nak benci. Kalau tidak, itu saya kata ni, takkan nak benci semua orang. Macam saya kata, saya jumpa dengan kawan tu daripada Seremban. Dia bawa anak dia datang ke pasar raya. Kita sembang sebagainya. Kalau saya tengok dia, saya tengok apa orang yang pecah rumah daripada katalah bangsa dia. Takkan kita nak gunakan itu alasan untuk benci dia? The same patut kita berlaku adil. Pasal kita kata kalau kita nak tengok perangai yang tak senonoh tadi, kita tengoklah yang jadi imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Daripada Arakan. Diorang ada je kat situ. Yang menjadi keturunan dia lama keturunan dia tinggal di sana. Sampai last sekali turun-temurun menjadi imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kenapa tak tengok kat situ? Boleh je nak tengok yang baik. Yang tak senonoh 3-4 orang ni ada. Yang baik pun ada. So secara realiti dia, kita tak diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan seperti mereka. Gitu kita tak tahu masa depan apa akan jadi. Macam yang Al-Quran sebutkan dalam surah Luqman ayat terakhir, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak tahu satu nyawa apa dia dapat esok hari. Untung ke rugi, senang ke susah, kita tak tahu. Jadi sekarang ni sementara ada orang ada kesusahan, belajarlah untuk jadi orang yang mempunyai peri kemanusiaan. Kalau peri kebinatangan tu saya faham lah, yang jaga binatang tadi. Tapi tak bercakap pun senyap je. Diam je kan. Kalau bab anjing, a'udzubillah minasyaitonirrajim, beri bercakap. Baik ni dia diam. Kenapa? Kalau kata-kata macam ni, oh anjing tergigit, anjing ni baik je. Macam tu juga masalah manusia tadi, ada je yang baik, ada yang tak baik. Biasalah. It's a normal thing tu dalam satu masyarakat tu, community tu ada baik dan buruk. Tapi itu bukan alasan untuk kita menafikan kesusahan yang mereka ada. Adakah kerana mereka hitam kita tolak? Kalau mereka putih kita ambil? Macam Bosnia dulu. Bosnia kita ambil. Oh, jadikan anak angkat. Ini kenapa tak ambil? Jadi anak angkat. Hitam Zat. Tu masalah dia. Kita bimbang perbuatan kita ni sebenarnya pada peringkat itu. Tidak lagi diasaskan kepada keadilan yang sebenar. Kalau anda kata mungkin ada orang akan marah pula ustaz sekian. Soalan saya simple je. Memang orang tu Muslim. Dan memang Allah akan tanya kita buat apa untuk dia. Kalau kita tak mampu, paling kurang kita cakap baik. Dalam Quran Allah Ta'ala nyatakan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kan? Kata-kata yang baik tu lebih elok daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti. Ini dahlah sedekah, tidak sakiti pula. Mana siapa yang nak jadi macam tu? Memanglah kita faham. Tak nak terima, saya tahu. Saya faham, tak nak terima. Bahkan memang ada cerita bila pasal kita ada peraturan antarabangsa. Kalau kapal hanyut, kan, datang kita kena tolong. Tapi kita boleh hanyutkan orang balik. Menghanyutkan mereka balik semula tak boleh. Tapi kat sini yang kita kata tuntutan kita pada USR ataupun Suhakam, Suruhanjaya Asasi mangsa, tak, kita ada Suhakam tapi Suhakam kita mangsa. Dia tak pernah bercakap pun, Suhakam tak pernah bercakap pun tentang masalah tentera Myanmar bunuh rakyat Rohingya, tak ada, tak cakap. Dia diam je. Tapi time-time macam ni dia bunyilah. Dia biasa dia memang bekerja macam apa, saya tengok macam Suhakam dan juga UNHCR, dia lebih kepada sudut untuk menekan kita supaya menerima peraturan yang mereka nak. Dalam masa sama dia sibuklah pergi tempat sini kutip duit, gunakan nama yang sama. Pergi tempat lain dia kan buka tabung. Buka tabung kata sekian ni berapa masa pelarian, buka tabung lah. Sekarang pasar raya ada juga macam ada buat macam tu. Dia buka tabung untuk kononnya bantu. Tapi persentage banyak mana pergi pada bantuan, banyak mana pergi pada pengurusan, tidak tahu. Ini konsep yang biasa digunakan. Sebenarnya memang ada sebahagian orang buat pertubuhan kebajikan tu macam tu. Tujuan dia untuk kumpul dana. So kita bimbang juga benda tu pun ada kerja-kerja macam tu. So secara realiti dia, kita tahu dia orang pun berhijrah, menyelamatkan diri. Kan, kena seksa di negara diorang, dibakar, dibunuh. So kita kalau kita kebetulan dah sampai itu ikut peraturannya, boleh kita tolonglah.
Tapi kalau dia kata tak boleh lah. Tak boleh kita kata tak boleh kita bolehkan benda yang tak boleh. Dia ikut kadar apa yang dibenarkan sajalah. Sementara sekian. Tapi yang kita perlu desak adalah macam USCR lah, perpindahan mereka ke negara yang ketiga sepatutnya dah berjalan. Bukan tunggu. Tunggu beranak pinak. Bukan. Benda tu tak boleh kita salahkan. Macam diorang pula ada nafsu dan keinginan. Tak kita nak kata kena potong ke Rangwan supaya jadi tinggal kat sini. Tak boleh macam tu. Secara basic dia memang keinginan mereka tu ada. The same sekarang US pun tengah buat benda yang sama untuk membuat nak halau migration. Alasan dia, walaupun diorang yang menandatangani benda tersebut. Tajuk pelarian ni US yang buat antara yang pelopor. Negara Arab, Saudi Arabia dia tak ada. Kem pelarian dia tak ada. Start daripada tahun 60-an dulu dah tutup. Semua kalau dia kata dia terima masuk, dia dijadikan PR, rakyat tetap. Supaya boleh bekerja. Dengan betul lah. Itu Saudi dengan kekayaan dia ada. Kita tak ada kekayaan macam tu je. Tak boleh buat lah. Itu je. Dia ada kekayaan tadi. Memang kalau dia kata dekat Jeddah kan pergi. Memang dia orang buat blok bangunan sebagainya, sekolah. Cuma diorang yang datang tadi tetap tak boleh lah miliki hartanah. Kita tetap berikan, boleh bekerja, boleh ada gaji, tapi ada batasan dia lah. Tak boleh kata sama rata dengan rakyat tempatan. Itu konsep yang kita kena terima. Bagi pendatang, mereka kena terima lah batasan mana kita berikan. Itu je. Tapi kita pula dalam peri kemanusiaan, kita tahulah apa benda yang kita boleh bantu, kita bantu. Itu konsep yang saya perhatikan, patut dipikir balik. Jangan benda ni berpunca daripada kecemburuan, lalu kita buat apa kita buat. Saya bimbang sangat. Cemburu tadi, tengok orang tu punya lembu besar. Saya check balik. Kalau benda yang berlaku sekali memang tak pernah berlaku sebelum ni, atau bunyi sikit-sikit je, tapi menjadi marak dan panas lepas ni.